Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nazruddin Abdul Razak. Fokus minggu ini 3 minit bersama Japan. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso sentiasa komited untuk mengiktiraf sumbangan wanita dalam menjamin kesejahteraan institusi kekeluargaan menerusi perlindungan Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah SKSSR. Pengarah Perkeso Negeri Sabah Dr. Muhammad Ali Hindia berkata, skim ini memberi perlindungan kepada suri rumah yang mengalami kemalangan, penyakit atau apa-apa insiden semasa melakukan urusan berkaitan rumah tangga. Jelasnya suri rumah, suami atau mana-mana pihak ketiga bagi suri rumah tersebut hanya perlu mencarum sebanyak RM120 bagi tempoh 12 bulan sebelum layak menerima faedah-faedah di bawah perlindungan bencana domestik atau perlindungan keilatan. Sekiranya warga suri rumah mengalami hilang upaya kekal, kehilangan ibu jari semasa memotong bawang misalnya, di rumah apa semua, mereka akan mendapat hilang upaya kekal. Sekiranya doktor mentaksirkan contohnya kehilangan satu ruas jari, doktor menaksirkan kehilangan upaya itu sebanyak 10%, katalah 10%. Mereka akan dapat manfaat kehilangan kekal ini berdasarkan peratusan yang dinyatakan oleh doktor itu, dan maksimum faedah hilang upaya kekal ini sehingga ke RM30,000. Ya, RM30,000. Selain daripada itu juga, sekiranya berlaku kematian kepada warga suri ini, duda ataupun suami akan dapat pension manfaat bulanan sebanyak RM300 sebulan. Tambah Muhammad Ali, bagi meningkatkan mutu perkhidmatan, Perkeso menerusi skuad prihatin mewujudkan sinergi sosial bersama agensi berkaitan untuk memastikan nasib setiap pencarum terbela. Viral dalam media sosial, kami akan kesan, automatically kami akan cari waris dan mangsa yang berkenaan di bawah skuad prihatin kami lah. Setiap pejabat sebenarnya kami ada skuad prihatin yang mengesan ataupun menjejaki kes-kes yang viral dalam media sosial ni. Jadi skuad kami ni akan berhubung dengan agensi-agensi yang terlibat, PDRM, pihak berkuasa tempatan yang lain untuk mengesan jejak waris ini untuk kami cuba bantu sedaya mungkin bagi memastikan ini waris itu mendapat manfaat. Dan sekiranya tidak layak di bawah skim Perkeso, kami akan bantu juga di bawah program sosial sinergi. Beliau berkata demikian semasa program Bual Bicara Influencer at Japan Sabah di Kota Kinabalu pada Selasa. Untuk makluman, sehingga Januari hingga Jun 2024, sejumlah RM2.9 bilion telah dilaksanakan oleh pihak Perkeso kepada pencarum yang layak di seluruh negara melibatkan lebih 700,000 penerima faedah. Sekian 3 minit bersama Japan. Dapatkan info semasa perkembangan Kerajaan Persekutuan dan Negeri hanya di Japan Sabah.